Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak cerita tentang apa yang menariknya pasal kucing. Mesti ramai yang ingat kucing ni semua comel. Tapi sebenarnya mereka adalah haiwan sangat kompleks. Pertama sekali, kucing ialah haiwan mamalia. Mereka menyusu anak, berdarah panas dan mempunyai bulu seperti yang dijelaskan oleh American Veterinary Medical Association (AVMA) 2023. Yang menariknya, kucing rumah kita sebenarnya datang daripada keluarga haiwan besar seperti singa dan harimau. Semua ini berada di bawah satu keluarga Felidae. Seperti yang diterangkan dalam buku Mammal Species of the World oleh Wozencraft 2005, kucing rumah berada dalam subkeluarga Felinae, manakala singa dan harimau berada dalam Pantheraceae. Menurut Cambridge University Press, melalui buku The Domestic Cat, The Biology of Its Behavior Napolitano 2019, kucing rumah masih mengekalkan banyak naluri pemburu sama seperti saudara besar mereka. Kucing juga ialah carnivore obligate. Maksudnya, tubuh mereka direka khas untuk makan daging. Ini disokong oleh AVMA 2023. Sistem penghadaman kucing memang bergantung pada protein haiwan. Sebab itu, mereka ada taring tajam, deria bau sensitif dan penglihatan malam yang sangat baik. National Geographic 2020 pula menjelaskan bahawa keupayaan melihat dalam gelap ini berasal daripada nenek moyang pemburu nocturnal. Dari segi tingkah laku pula, setiap kucing ada personaliti tersendiri. Ada yang manja, ada yang pemalu, ada yang bossy. Menurut The Domestic Cat Napolitano 2019, kucing berkomunikasi melalui bahasa tubuh. Contohnya, bila ekor tegak, itu tanda dia gembira. Bila dia membuat kuih atas riba kita, itu tanda dia rasa selamat. Satu fakta menarik lagi, kucing boleh menghasilkan lebih 100 jenis bunyi. Jauh lebih banyak daripada anjing. National Geographic 2020 menyatakan bahawa bunyi miau sebenarnya digunakan kucing terutamanya untuk berkomunikasi dengan manusia, bukan sesama mereka. Akhir sekali, kucing istimewa bukan hanya sebab rupa atau perangai mereka, tetapi kerana hubungan rapat yang mereka bina dengan manusia. Mereka sensitif terhadap emosi kita dan kadang-kadang datang tepat pada masa kita perlukan ketenangan. Sesuatu yang juga disokong dalam kajian tingkah laku feline oleh Cambridge University Press. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi di lain episod. Bye.